Alright, dia jalan Ampang 3 meter semua bla bla bla. Turn left. Okay, kita nak tengok jap parking di dekat B3. Okay, alright. Kita nak semayangkan Masjid Ustaz Abdul Samad, tapi kena parking jauh ni. Ni apa, macam church ke 1894. Okay, Dataran Merdeka. Ni Dataran Merdeka. Barulah anda dibenarkan untuk bergerak secara bebas di laluan-laluan jalan yang utama dan kebiasaan sibuk dengan kenderaan. Ada sungai sini. Turn right toward Jalan Tun Par. Ni masjid kat depan ni. Aduh, jauh betul lah parking. Terpaksa menampak. Turn right onto Jalan Tun. Patutnya tadi parking kat sini, tapi tak, tu lah, sekali terlepas habis. Menampak jauh. Dekat ke tadi, lepak kejap subuh. Ya, pintu dia, Mat. Samad. Oh my, jauh betul nampak. Assalamualaikum. Ni dia. Oh, dia ada ciri-ciri pengaruh daripada moral pula. Moral Pakistan. Baik bentuk dia. Kita solat subuh dulu. Dah lambat ni. Let's go guys. Let's go. Payung ala-ala Madinah sikit. Assalamualaikum. Fountain. Okay. Let's go. Kecil ni ruang dalam. Solat. Solat lah. Alright, view daripada luar Masjid Jami' Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad masjid ada banyak. Yang ni kita panggil Masjid Jami' Ustaz Abdul Samad lah. Berdekatan dengan Dataran Merdeka. So, itulah dia OCBC Bank Muamalat di sana. Tak sure ni mungkin LRT ke MRT ke. Let's go.